Adakah anda sebahagian dari statistik 84% rakyat Malaysia yang tiada simpanan bulanan? Jika ya, sudah tiba masanya untuk anda keluar dari lamunan dan mulakan tindakan pertama. Jika selama ini anda gagal untuk menyimpan duit, anda boleh letakkan matlamat untuk dapatkan Rp1 sebagai simpanan pertama anda. Walaupun kecil, tetapi dengan simpanan Rp1 ini cukup untuk membeli barang dapur dan rumah untuk kegunaan satu keluarga selama sebulan. Bagi yang bergaji sekitar RM1,500, Rp1 boleh dijadikan sebagai simpanan 1 bulan kecemasan anda. Anda boleh letakkan matlamat simpan sekurang-kurangnya 3 keping Rp1 untuk simpanan 3 bulan pendapatan. Anda boleh pilih kaedah simpanan gap atau Gold Accumulation Program. Simpanan ini tiada charge dan tiada komitmen. Anda hanya perlu konsisten menyimpan. Anda boleh pilih untuk simpan 1 gram sebulan dan Rp1 ini akan jadi milik anda dalam masa 5 bulan atau 0.5 gram sebulan dan Rp1 ini akan menjadi milik anda dalam masa 9 bulan. Simpanan emas adalah simpanan untuk masa depan. Untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.